Halo, halo. Halo guys. Ni kau tengok ni, kalau kau macam aku, bila keluar je kan, time-time keluar, pouch kau bawa, pakai jeans, pakai baggy sikit. Ni aku dah nak tunjuk. Sekali lagi aku tunjuk. Wallet geng, wallet kecil je geng. Campak je mana-mana. Dia besar tapak tangan je. Kadang kalau tapak tangan macam aku ni kan, lagi besar. Kau tengok ni, dia punya jahitan dia. Kulit tebal geng, kulit tebal. Lepas tu slot dia banyak. Kau tengok, kalau tapak tangan besar kan, dia macam hilang tau. Dia macam boleh simpan tau. Nampak ni. Tarang. Macam boleh simpan. Okey. Tapi kulit tebal. Kulit tebal. Lepas tu slot banyak. Slot setakat kau nak 6 anytime lah. Satu kat luar tu. Dia jangan lupa dong, kau jangan main tik tu. Tak boleh pakai tau. Dia ada RFID. Kecil je. Nampak? Pada aku lah, kau simpan je kat poket kau tu. Cantik. Okey geng. Jangan lupa kau check beg kuning. Tengok macam mana harga dia.